Apa khabar semua? Anda tahu tak? Tim F1 yang menang nombor 1 tak semestinya menang paling banyak duit tau. Dan tim yang kalah tak semestinya rugi. Sebuah kereta F1 tu harga dia lebih kurang 60 juta ringgit. Dan setiap race pula ada je yang aksiden. Paling simple pun macam sayap yang tercabut. Kos kat ganti sayap ni dalam setengah juta ringgit. Enjin saja harga 30 juta ringgit, gearbox 3 juta ringgit. Ini baru kereta tu saja. Belum lagi kilang dia lagi. Segala mesin pelik-pelik yang diorang kena beli untuk buat komponen tu. Beratus-ratus engineer lagi nak kena upah. Logistics lagi nak usung kereta tu ke merata-rata tempat dalam dunia. Memanglah ini satu sukan permotoran paling mahal di dunia. Jadi diorang ni sebenarnya betul ke tidak ni? Ke membazir duit je? Sebab tiap-tiap minggu saya tengok macam seronok je kan, walaupun kereta tu crash. Lepas tu tim yang tak menang pun tak nampak macam nak bankrupt pun. Gaji driver pula berpuluh-puluh juta. Mana diorang dapat duit untuk buat semua ni? Jadi jom kita tengok satu persatu dalam video ni macam mana F1 buat duit. Jadi brand F1 ni sebenarnya dimiliki oleh satu company gergasi yang bernama Liberty Media. Anggaran duit masuk ke Liberty Media ni adalah sekitar 20 bilion ringgit. Banyak kan? Mana datang duit ni? Takkan jual tiket je sampai 20 bilion dapat. Jadi income terbesar daripada 20 bilion ringgit ni datang dari media rights. Contohnya lah, anda tengok F1 dekat Astro. Anda bayar bulan-bulan untuk channel sukan ni. Astro pula kena bayar media rights dekat Liberty Media ataupun ejen dia untuk mendapatkan hak penyiaran F1 ni. Sebab tu dia tak tayang dekat semua tempat. Company yang dapat media right dan bayar yuran ni saja yang dapat tayangkan dekat TV diorang. Dan bila kumpul banyak-banyak dari semua negara pula tu, itu yang jadi 20 bilion tu. Itu yang pertama. Yang kedua pula, revenue diorang datang dari race promotion fee. Contohnya lah, kalau Lita Sepang nak join F1 semula, kita kena bayar dekat Liberty Media ni macam host fee supaya dia datang dekat tempat kita. Yuran ni pula sekarang sekitar 200 juta untuk setiap racing. Sebab tu anda tengok, diorang sanggup pergi dekat negara-negara Arab untuk race walaupun jauh dari tempat diorang, time zone pun lain, tapi sanggup juga pergi. Dan saya suspek negara-negara tu bayar yuran yang sangat tinggi kepada F1. Kenapa negara sanggup bayar walaupun mahal? Sebab nak promote negara dia. Memang kalau ikutkan tak balik modal pun. Tapi contohnya, saya kenal Lita Baku dekat Azerbaijan tu sebab F1 ada dekat sana. Pelancong pun ramai datang. Kalau tidak sebab F1 ni, memang tak ramai orang kenal Baku ni. Baik, jadi tadi yang pertama adalah media rights, yang kedua adalah hosting fee, yang ketiga pula apa? Anda perasan tak banner-banner di sekeliling track F1 ni? Contoh paling besar macam Aramco ke, Pirelli ke, Santander ke, even Petronas pun kadang-kadang ada. Ini adalah revenue yang ketiga untuk Liberty Media. Dan total revenue dari sponsorship ni sahaja boleh mencecah 4 bilion ringgit. Kadang-kadang logo diorang ni besar gajah. Contohnya macam Rolex lah, DHL lah, Qatar Airways lah. Memang diorang bayar harga yang sangat tinggi. Dan revenue selebihnya datang dari pelbagai sumber lain. Contohnya macam tiket untuk masuk paddock club, merchandising dan sebagainya. Okey, ini duit yang masuk. Apa pula diorang buat dengan duit ni? Ini lebih menarik lagi. Lebih kurang 50% daripada revenue yang masuk tadi, diorang agih-agihkan kepada tim-tim yang sedang bertanding. Jadi dalam 6 ke 10 bilion akan pergi kepada tim-tim F1. Dan tim F1 ni akan dapat duit ni melalui beberapa cara. First adalah participation. Diorang join je F1, tak kira menang atau kalah, akan dapat sedikit portion duit ni. Kemudian tim juga akan dapat dari segi hadiah sebab menang racing. Dan ketiga, diorang juga boleh dapat duit ni dari segi heritage dan historical bonus. Jadi, tim macam Ferrari yang memang dah ada dalam F1 sejak tahun 50-an akan dapat paling banyak historical bonus ni. Dan sebenarnya, tak kira dia menang atau tidak, most likely memang dialah yang akan dapat paling banyak duit dari Liberty Media. Ada laporan cakap Ferrari dapat paling banyak dalam 1 bilion ringgit setahun. Ini dalam ringgit tau. Kemudian Mercedes pula dalam 900 juta ringgit.
lepas tu Red Bull, lepas tu McLaren. Cuma walaupun dia dapat 1 bilion setahun, sebenarnya nak run tim F1 ni memerlukan dalam 2.5 bilion ringgit setahun. Gila tak? Sebab tu kalau kereta rosak ke, enjin rosak ke, diorang masih senyum lagi. Tapi Liberty Media bagi 1 bilion saja. Lagi 1.5 bilion pula datang dari mana? Anda perasan tak? Kereta-kereta F1 ni penuh dengan stiker. Stiker-stiker ni adalah sponsorship yang harga dia bukannya murah. Stiker kecil yang kita tak nampak pun, nak dapat placement dekat situ, harganya boleh sampai 5 juta ringgit. Contoh dekat kereta Ferrari, ada stiker HP besar-besar kan? Dekat engine cover dia tu. Cuba teka, berapa HP bayar Ferrari untuk letak stiker dekat situ? Harga yang diorang bayar adalah jeng dalam 0.5 bilion ringgit setahun. Samalah macam Oracle bayar Red Bull untuk letak stiker diorang besar-besar dekat side port tu. Company apa lagi yang ada stiker dia besar-besar? Sudah pastinya Petronas. Stiker dia sangat besar dekat tepi kereta Mercedes tu. Saya anggarkan lebih kurang sama jugalah harganya. Ini pendapat saya saja. Exact value tu tak tahu. Jadi sponsorship ni adalah sumber pendapatan yang sangat besar bagi tim-tim Formula 1. Dan company gergasi macam Petronas tu pun tak kisah nak bayar banyak macam ni. Sebab racing F1 ni berlaku di 20 negara tau. Ini semua adalah marketing kepada company-company gergasi ni. Contoh macam Petronas, memang satu dunia kenal dan sudah pastinya antara sebab diorang kenal adalah sebab nampak stiker Petronas ni dekat kereta F1. Dah lah Mercedes selalu menang sekarang. Jadi partnership ni sangat valuable tau. Orang pun kenal negara Malaysia melalui Petronas. Kalau anda peminat tegak F1, tak kira lah sokong Mercedes ataupun tidak, confirm happy kalau nampak logo Petronas dekat situ kan. Bukan setakat tu saja. Kadang-kadang driver-driver dia ni datang lepak-lepak dengan staf Petronas dekat KLCC. Kadang-kadang diorang jumpa pelajar-pelajar tajaan Petronas dekat overseas, budak-budak intern Petronas diorang jumpa juga. Muka diorang pun ada dekat stesen-stesen minyak. Ini semua part of the sponsorship tu. Jadi company-company gergasi memang happy untuk invest ke dalam tim-tim F1. Ini baru logo-logo yang besar. Kalau satu tim tu ada 2 atau 3 logo-logo besar, kan dah bilion-bilion tu. Sebut pasal logo ni kan, kalau anda buat bisnes tapi tak tahu lagi nak buat logo macam mana, nak buat poster macam mana, nak buat konten macam mana, saya jemput anda ke Syarah.my. Dekat website ni, saya dah jemput pakar-pakar untuk buat video-video tutorial untuk anda buat semua benda ni dengan cepat dan mudah. Anda browse je Syarah.my atau klik link di bawah. Okey, sambung balik dengan cerita F1. Jadi, 2 sumber income tim F1 yang terbesar. Satu adalah direct dari Liberty Media dan satu lagi dari sponsorship. Kemudian dari segi merch ke apa ke, adalah income tapi tak banyak. Ini income yang kita nampak. Tapi tim macam Mercedes, Ferrari, McLaren tu, diorang kan jual kereta. Satu hari nanti kalau anda ada rezeki lah nak beli kereta-kereta ni, sama ada nak beli Ferrari ke atau nak beli McLaren, mungkin anda akan pilih based on kereta mana lagi perform dekat F1. Jadi ini macam intangible value yang tim tu dapat. Reputation dia tu. Hasil dari join F1 dan menang. Maknanya bukan setakat diorang boleh buat duit, tapi dapat hasil dekat back end dengan cara dapat jual kereta-kereta diorang lebih banyak. Cuma Red Bull lah saya pelik sikit. Mungkin di belakang tu dapat jual air Red Bull lagi banyak. Jadi dengan duit ni lah, tim F1 mampu develop kereta diorang, mampu bayar gaji driver yang mahal-mahal, mampu buat marketing, mampu buat facility yang memang high-tech. Boleh travel, angkut kereta sana sini dan macam-macam lagi. Memang betul, sekarang ada cost cap. Berapa banyak tim boleh spend untuk bangunkan kereta masing-masing supaya tim yang belakang-belakang tu tak adalah terlalu ketinggalan. Tapi tim-tim besar masih ada advantage lah sebab diorang ada sangat banyak duit dan boleh spend lebih untuk bayar gaji driver contohnya. Sebab gaji driver tak termasuk dalam cost cap tu. Nak bayar gaji exact yang hebat-hebat macam Toto Wolff, Zac Brown contohnya. Ini semua gaji ratus juta setahun tau. Dan tak termasuk dalam cost cap. Jadi tim yang depan-depan masih lagi ada advantage berbanding tim dekat belakang. Dan walaupun diorang ada income bilion-bilion macam ni, ada sesetengah tim masih lagi belum untung dan mengharapkan investment dari bilioner-bilioner yang dah banyak sangat duit tapi tak tahu nak buat apa.
Contohnya Lawrence Stroll boleh sponsor tim Aston Martin untuk bagi anak dia main kereta F1. So dia pun happy, tim pun happy ada duit, anak dia pun happy. Cuma Alonso je lah mungkin sakit hati. Sekali lagi jemput layari syarah.my untuk belajar pelbagai skill, dan kalau anda minat video-video macam ni, jangan lupa subscribe kalau belum. Jangan lupa tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.